Waalaikumsalam. Bang, okey bang. Saya boleh lepas siden bang. Saya masa siden tu teruk juga abang, boleh-boleh dia terhentak masuk kat buntut. Pinggang saya sakit bang. Sekarang ni saya nak berak pun susah, saya nak duduk pun susah. Nak berak susah bang eh? Susah. Saya rasa mungkin ada buat abang tersepit ni bang. View dia mahal. Alhamdulillah bang. Jadi ini dah tempat urut dia bang. Sembah ya boleh eh? Wah. Okey. Bang jangan bang. Saya abang jangan pokok bang, sebab saya cepat melatap. Abang jangan gerak. Pelan bang, pelan ya. Ha. Sembah ya. Okey, 1 2 3. Allah Akbar. Wah, siap balik. Macam mana rasa bang? Okey. Ni saya ambil belikat dulu bang. Oh, belikat eh? Ambil belikat dulu. Lepas tu kan baru kita turun kat bahagian pinggang lah. Bang, macam mana? Rasa urut tadi? Mak walaupun rasa macam bukan sejam bang, lebih sejam bang. Lebih sejam bang Lebih sejam. Alhamdulillah bang. Macam ni kalau urut macam ni bang, full body berapa bang ambil? Biasa saya ambil full body 80 ke 90 bang. Ya. Kalau tak lelaki saja ke? lelaki saja bang. Apa lagi bang? Saya boleh buat. Selain daripada full body dan full body, batin pun saya ada buat. Okey. Lepas tu angin pasang Okey. dan pelbagai lagi lah bang. Stroke boleh. Boleh insya-Allah. Gaut. Tengok keadaan gaut dia. Gaut ni dia tahap dia tinggi tak boleh lah. Kena booking dulu betul bang. Nanti saya dropkan nombor bang boleh eh? Boleh bang. Ni dekat Kampung Pematang, Kelebang besar. Kelebang Nusa. Ya. Mana lagi bang? Melaka lah. Alhamdulillah, aku rasa lega. Walaupun dia kata sejam, aku rasa sejam lebih tu. Brother ni kalau korang nak datang, dia kena booking tu tau. Tak boleh main terkejar. Tadi aku tengok dia punya jadual. Oh, padat. Oh, memang padat. Dekat Kampung Pematang, Kelebang Nusa, Melaka. Alhamdulillah, lega aku.